Ui, kesak. Oh, lucu. Doki. Ui, kesak. Shit is all, welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku Shide Zone, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view Kelong, menebing pulau. Semua aku sebat. Shide Zone, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembat. Yang nak makan aku tak bau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku nampak. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas healing santai pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. Shide Zone, perkara biasa, rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau kumpau aku buka berambut 10-20 mata badan muka, janji boleh kalau. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Tu dia godon. Shide Zone, wow. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah sahabat aku sekalian. Okey geng. So untuk kali ni aku mancing ikan lagi, tapi kali ni kita lokasi di area Mobok geng. So hari ni kita duduk di area Mobok. Dan hari ni aku duduk di Kelong Abaat. Okey, so Kelong ni first time kita turun. Tak pernah lagi aku turun di sini. So hari ni kita nak menduga lah apa yang ada di Kelong Abaat ni. So lokasinya bagi aku strategik sebab dia antara dua sangkar ikan lah. Tapi area-area Mobok ni sangkar ikan ni taklah berapa banyak compare kita main di Penang. Dan hari ni ahli komplotan aku. Okey ha. Okey. Hari nak test ni. Hari nak test ha. Tempat baru. Kita relax santai lah. Santai lah. Sudah insya-Allah ada rezeki ni. So ini aku nak layan pak aku je lah. Dia nak mengai. Kita ikut je lah. Dan kebetulan hari ni kita cuti. So kita kasih on geng. So apapun, jom kita nak start mancing. Baru sampai geng lah pukul 9 suku tu. Kita baru sampai. So kita nak start set up. Tengoklah kalau kata ada rezeki, InsyaAllah. So nanti aku akan letak dalam telefon Kelong ni. Kalau hampa nak main, boleh main. Okay, jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. Tengok hasil Kelong Abaat macam mana. Stay tune, bye. Assalamualaikum. Okay geng, kau tengok umpan aku. Umpan aku ni, nampak? Yang ni ikan apa dia? Ikan tamban. Kopi jambatan itu. Aku cari banyak-banyak. Simpan sebabnya aku nak try kat bawah jambatan ni. So tak payah tak bawah jambatan kat Kelong ni. So aku tak payah beli lah kan, sebab saiz-saiz ni sesuai lah kan. Kok ada senangin kat sini ke kan, nak tahu. Kita try lah. Okay. Kita try ada rezeki insyaAllah. Okey, sini ada tali geng. Ada tali kat situ, tak baling lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sangkut geng, sangkut.
Bismillah. Okey. Ayak jalan lagi, ayak jalan laju lagi. Okey. Oh, dia tak ada tempat tak rod sini. Aku selit contoh ni ya. Okey ya. Okey, apa kita update. Dah ikan makan ni. Oh, gelama besar. Ya. Ha? Kena kat badan. Kena kat pipi. Ni. Ha? Gelama saya ni okey ah. Ha? Kan? Buat berambai tidak. Lesen yang pertama. Kena kat mata. Dia makan tak. Dia makan nak sentak lari. Ha? Ni lo no. Oi, soal ni. Biar no. Buat sampai. Baik. Tabuh kan. Tak ada bawah. Aduh. Sen yang pertama. Okey geng. Kita try balik ni, tadi dah dapat tekok. Gelap mah. Oh, tapi panas ini boleh tahan. Ayak masih lagi berjalan laju. Saya taruh kat sini. Okay, biar aku angkat. Nah, tengok. Ikan tu. Ada? Ada ni. Campur ni. Jangan berani sikit. Jangan berani sikit lah. Takut tali. Ha? Kunci sikit. Kunci sikit. Adik kunci sikit. Oh, tengok weng. Gambar. Lesen apa ni? Ha? Gambar. Oh, duri besar. Baik dia, baik dia. Ya, lesen lah. Ha? Ha? Ya, lesen lah. Mana dia? Oh, dia. Kat ni. Nampak tak? Tak apa. Okey lah. Kat ni. Okey, okey. Tadi. Rasikan ni racun. Yang. Tengok. Sempak pun. Buntai pula. Buntai pula. Ini peluh dengan panas. Dan diam-diam naik buntai. Nampak? Buntai. Tadi buat naik duri. Hari ni makan tau. Pak aku tak apa dah. Janji serai lah no. Tak kira ikan apa. Dia. Yang buntai dia. Yang buntai. So tak mau jangan siksa dia. Tak lepas balik. So tak mau jangan siksa dia. Api lah. Bagi tunggu tu tak bagi tajuk ni apa. Dia main ni tu yang panas. Okay kan. Kita yang hidup. Jadi beli hidup dalam 30 ekor. Jadi hidup besar-besar. Kita mencari kokok ada jenah kan. Ayak tolak kot ni.
So dia kata dekat sini pun dah tukun. Kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenai tepi-tepi sangkak tu, tepi-tepi kelong. Dah ya? Ha? Ha? Lucut? Tak? Ha? Ada? Mana? Buka lagi ni. Oh, ada caru ni, caru. Caru banyak. Ha? Ha. Buka lagi ni. Ha? Dah ada berat, dia dah rapat ni. Dia dah rapat, tali panjang. So ayah tengok yang merah ni rapat dah. Ayah kena tarik dengan tangan lah. Ni kamu tu. Tak. Nak buh ni. Pok aku dapat air caru. Tak, kita baru nak tak. Pok aku buat naik lah. Bapak tu kena tik jangan dah. Ha? Bapak merah tu. Mana? Tidak bang. Ha, rapat merah tu sebab dia tak ada rapat dah. Aduh. Tak ni. Buh kat pok aku tak. Dah, dia tak bawah sikit lah. So bawah dia tak cunggit. Okey. Buka caru pok aku. Tu je kita ada caru. Bila laju dah ni. Oh, dia rasa kan? Ada lagi. Ada gitu. Maksudnya dia main gitu. Dengan caru cukup marah tau. Oh, ya. Bu. Okey, caru pula. Oh, hari ni sekarang ni noh. Janji mau makan noh. Oi, naik lagi ayah aku. Ambil lah. Ha? Ya. Sama caru yang ambil noh. Duri pun ambil tambah caru. Caru yang kedua lah ha. Ha? Doa. Makan dia kan. Kita duk kira bompan hari ni. Kalau dia je nak masak ah. Ya. Ni lubang ni ah. No. Lubang ni ah. Dia ada lagi tu. Dia baru duk main masuk-masuk. Tapi hari ni panas ya. Bukan panas macam mana sebab matahari dia talar mai belah depan ni. Belah kelong. Tempat kami mengai. Bawa tak dah. Oh. Caru besar. Caru lah ke kalau menjerit macam ni. Caru main dah geng. Dia kena 2 kali. Dah dia lari. Aduh. Dia makan sambak. Tak kena terkiu, kena mata. Oh, boleh main geng, boleh main kelong ni. Caru banyak. Tengok pak aku. Allah. Pak aku pun jenuh kutik Sai. Sai. Tak nak. Tak dekat. Pak aku pun sakan lah nampak. Caru 3 ekor lah. Rasa caru boleh banyak ni. Okey. Kita main gantung lah. Okey. Kita main gantung lah kan. Dan ni sebab dia tak niat, so turun suara 2 kali lah. So 2. Okey, cukup. Okey, kita ambil. Oh, dia dapat ikan tu. Oh, cekat tengah belakang. Caru. Caru lagi. Nak tengah belakang tu. Ayak caru ni. Caru yang aku kata dia kutip. Semua dia kutip. Ya no. Lubang ni lah. Ni lah lubang ni lah kan. Lubang tu lah. Tu tak jauh lubang belakang pun ke.
Tak nak kat. Dengan lubang ni lah. Berapa ekor ayah jaru? 4 ekor. Oh, ayah aku naik 4 ekor lah. Dia seorang. Oh, ada lagi. Nampak tengok. Tengok. Jaru lagi. Jaru lagi lah ni. Nampak. Tengah duduk ni nampak aku. Leyak dia dah. Nampak tu. Oh, ni besar ni. Ni besar. Nampak. Aku dapat jaru besar ayah. Tahu. Ya. So target kita hari ni nak main jaru. Ikut tu, tak ikut tu. Wah, jaru besar. Saiz ni okey lah. Oh. Ni saiz pergi main sangkak. Kalau cocok ni. Dia pesen dia masuk. Sekok pun tak apa. Janji dia tak boring. Okey. Letak ni. Sampai jangan lupa main kelong sangkak ni. Bawa Apollo. Okey, nampak. Apa lepas bawah dulu. Lepas bawah dulu. Lagi rapat. Lepas tu kau 2 kali. Bagi nak main caku lah kau 2 kali. So 2 cukup. Stop ni lah. Tapi abang kena ikat lah. Dia tarik rojun rod. Tak kena. Sangkut. Oh dah ikan. Ikan dia. Ikan lain. Yang bawah tu ikan ni. Tak. Tak. Sangkut tadi. Tengok. Pak aku duk syok main caru kan. Tekat umpan dia tak siap. Kat sini dia kena berumpan. Nak main caru. Tapi udang kopek terpotong kecil-kecil je lah. Lagi ada sikit. Sebab caru sini dia kena berumpan kau. Kalau ada caru kat sangkak sana, maybe tak payah berumpan. Ada lari tu. Oh lari. Karau sampai tu angkat. Caru ke berapa dah? Kelima. Jaru yang kelima. Jaru yang kelima. Baru sejam. Tu. Rod nun. Tengah duk goyang. Rod tu tengah duk goyang. Kan. Tarik kesak sikit. Tak buka ni. Buka lepak aku dulu. Mana dia? Jaru yang kelima. Aduh. Solid lah kena. Macam okey. Jaru pak kata cik besar ambil. Badan tu bukan sedang. Oh, masak sedap ya noh. Jaru bukan caru lah, ikan apa aku lepas semua dia ambil. Dah. Lagi geng, lagi. Gasak ada tu lagi. Kau tu. Goyang tu. Kena tak kena mulut. Besar ni lah. Besar ni. Keluar. Tak. Tak bomban tu. Jangan. Tak ni. Sak ni. Abang balik dia ayam. Okey. Syok tadi ah. Tak. Okey. Apa tengok. Pak aku kena karan dah. Caru ke berapa ya? Ya, ke-6 lah. Ke-6. Baru sejam. 6. Baru sejam dengan caru ke-6. Pak aku ni tak bangun dah. Duduk tang tu lah. Duduk tang tu lah. Tak mau pergi mana. Jaru saja. Motor lagi. Kita tengok dia makan.
Tergantung saja. Tak usah tu. Oh. Saiz ni saiz palu. Saiz ni kira dekat saiz kelong ni kira besar ni. Tengok. Tak bilang seru ke apa-apa dah. Okey, sampai taburi. Kayu udang kopek ni. Tu kayu udang kopek lah. Kopek potong kecil-kecil. Okey. Yang ni mata saiz 7 ke 8 tadi. Okey. Ya, dia masuk, dia makan. Okey. Bakar pak bawah. Pak bawah kalau naik 2 kali. 1, 2. Stop. Tak yang tu. Dia ada menyerit bongkok rod tadi. Okey. Kita update. Oh, jauh lagi. Jauh ke bawah. Sampai tak bilang lah jauh. Ini gasak jauh ni. Jauh. Rezeki jauh ni. Rezeki jauh. Jauh ke berapa belah? Dah lah. Tak bilang eh. Tak bilang. Kau tengok tu. Jauh dalam ni tu. Penuh lah. Okey, mantap lah. Pot ni memang lubang caruh ni, ayak caruh ni. Terah tak? Kan? Caruh baru syok. Layan tarik. Orang ni solid lah, bawa dia makan. Tarik. Rod tu pun makan kau ni. Rod ni campur ni. Duk main-main dari tadi. Tengok. Tapi dia makan tak sungguh. Boleh. Agak ayah kena kaki. Oh, strike lagi. Masuk dah. Masuk dah ikan duri. Akhirnya naik juga ikan lain. Boy. Duk dapat ikan ni. Angkat lu. Ledung duk bawah tu. Angkat lepas ledung tu. Okey tak apa. Dia duri naik dah. Duri bong. Oh, duri ni so lepas kan. Cik lah. Okey. Geng tu, boleh tengok. Aku pakai ikan tamban. Sekali naik tapak Sulaiman. Ikan macam tu pun dia nak makan. Weh, rod aku ikan makan bro. Baru duk pergi buat kat sana. Tak kena. Oh, tak kena. Lucut. Makan tak kena. Aduh. Aku tengah duk tengok tapak Sulaiman. Aku bawa ikan tekok. Dia makan lagi. Tapak Sulaiman makan ikan tamban tekok. Macam mana ni? Aku nak buka. Tak tunggu tak kita buka. Nak ambil belakang balik. Ikan tamban pun tapak Sulaiman balas. Jenuh. Ada ikan makan. Oh, sangkut. Caru lagi. Aduh. Ya ada. Tengok dia makan rimbat lah. Tak kena mulut, kena mata. Dua dia. Kena mata.
Kena atas metal. Caru ambil. You know. Antara dia masuk. Di tang sikit lagi. Ni keluar tak. Kalau ni panas. So panas. Kita luncurkan dia, geng. Okey, turun rapat bawah. Dua kali tu. Dua. Tak. Ya, dah dia makan Oi. Dah dia tu. Oh. Dia main dah. Jauh dah slow dia main dah. Oi. Dori. Oi, Tok Jom yang tak tadi. Tok Jom tu. Tok jauh sikit ah. Kamu tak nak boleh. Dia main balik Pandailah. Pak aku kata kutuk tadi, geng. Dia main balik. Aduh. Duduk ni ah. Tok Jom. Tok jauh sikit. Okey. Kita tok jauh sikit. Lucak lah lagi dia main pula kan ni. Main. Okey. Pak aku tok jauh sikit. Kita tok jauh sikit. Main pula. Ha? Tok belah mana? Saya tak main dah ni. Kembah caru. Angkat lepas hidung. Caru tak apa. Dia ada. Bangsak ni tak ada kan. Tak osak kan. Sikit ni. Tak. Boleh. Jauh. Belit tu. Belit. Jauh banyak kan. Bertubi-tubi. Ni yang kata strike caru bertubi-tubi. Sakan hari ni. Geng. Makan tengah hari. Bubuk Asyura. Ni bang. Owner kelong ni bagi. Makan. Tak awak. Nak panas-panas lapak je ni. Boleh lah. Lembek-lembek ni sedap kan. Kalau keras kan, ya tak apa sedap. Lembek-lembek ni sedap. Perut makan ni. Okay. Okay geng. So lah dah pukul 12.30. So kita berhenti rehat tak. Ikan pun tak apa nak galak makan. Tapi tadi memang galak lah. So kami hari ni half day diserang ikan cecaru. Cecaru banyak. Cecaru banyak kan. Kami dapat lebih kurang ekor ni, banyak ekor tu. Belah ekor kot. Ya aku pun kasak cecaru dia. Okey ya. So lah ni berhenti rehat. Dah. Tidak makan untuk channel tu. Channel. Channel yang pergi tadi. Okey. So kita sambung. Sampai boleh main lah kelong ni. Bagi aku alhamdulillah puas hati lah. Sebab yang penting ikan ada. Aku tak kisah ikan apa pun geng. Caru pun syok layan. So saya kuasa akan dapat ikan-ikan lain ni. So jom kita sambung. Stay tune. Shit is on, welcome to my zone.